Tengah cari MPV baru yang berbaloi? Why not consider Nissan Serena e-Power? Untuk driver, Serena ni senang nak pandu sebab dia punya view depan sangat luas. Kalau masuk kawasan sempit pun tak jadi masalah sebab ada kaca kecil segitiga dekat A-pillar yang bantu tingkatkan visibility. Kalau model sebelum ni guna sistem S-Hybrid dengan enjin 2 liter, model C28 ni guna sistem e-Power di mana enjin bertindak sebagai generator untuk hasilkan tenaga elektrik dan motor elektrik sebenarnya yang menggerakkan tayar. Jadi, anda dapat pemanduan macam EV tapi tak perlu risau pasal charging. Tambah pula enjin 1.4 liter je, so road tax lebih murah dan sebab tak guna gearbox, kat situ dah kurang satu benda untuk maintenance. Fuel consumption macam mana? Nissan claim 18.5 km per liter, tapi masa test drive dari PJ ke Kuantan, kami dapat sekitar 13.2 km per liter tapi dengan pemaduan yang agak agresif lah. Untuk penumpang pula, nak masuk kereta ni mudah je sebab ada automatic sliding door dan grab handle. Lepas tu, ada kerusi zero gravity yang katanya direka untuk kurangkan pergerakan badan, jadi lebih selesa dan kurang rasa motion sickness. Bukan itu je, dekat belakang ni ada aircon vents dekat bahagian bumbung. Boleh adjust fan speed, cuma tak boleh adjust suhu. Nak masuk third row pun mudah sebab captain seats ni boleh slide ke tepi. Ruang paling belakang ni pun tak rasa sempit sebab tingkap dia agak besar. Dan kalau nak keluar, tekan je butang ni untuk buka sliding door. Boot space pula bersaiz 280 liter kalau semua kerusi ditegakkan. Kalau tu tak cukup, dekat bawah lantai ni pun ada lagi storage space yang agak luas. Dan kalau anda park rapat dengan dinding, masih boleh ambil barang dekat belakang dengan mudah sebab cermin belakang ni boleh dibuka macam ni. Last sekali, dari segi safety, Serena ada sistem Pro Pilot dengan Adaptive Cruise Control, Lane Intervention dan Blind Spot Intervention. Lepas tu ada juga Around View Monitor dan 6 airbag. Macam, boleh consider tak? Serena e-Power ni akan dilancarkan bulan Mac nanti. Booking pun dah dibuka dengan harga anggaran sekitar RM160,000 hingga RM180,000.